Pernah tak anda terfikir ke mana perginya sebahagian besar duit gaji anda setiap bulan? Hilang macam macam tu je. Jawapan pendeknya ialah cukai. Ramai orang marah bila kita sebut pasal cukai, tapi secara ringkasnya, cukai ni macam yuran langganan bulanan kita untuk hidup dalam sesebuah negara. Bayangkan tanpa cukai, macam mana kerajaan nak bina jalan raya yang anda guna pergi kerja setiap hari? Macam mana nak bayar gaji doktor di hospital awam, cikgu di sekolah atau abang polis yang jaga keselamatan kita? Duit tu semua datang dari poket kita bersama. Ada 3 jenis cukai utama yang anda wajib tahu supaya tak keliru. Pertama, cukai pendapatan, income tax. Bila gaji anda dah capai tahap tertentu, 37,000, LHDN akan minta sebahagian daripadanya. Lagi banyak anda buat duit, lagi tinggi peratusan yang anda kena bayar. Kedua, cukai pengguna macam SST. Beli kopi mahal, makan kat roster mewah atau beli barang online, yes, anda sedang bayar cukai secara tak langsung. Ketiga, cukai syarikat, corporate tax. Ini khas untuk bisnes yang buat untung, tapi ini rahsia orang kaya yang ramai orang biasa tak tahu. Orang kaya yang bijak tak lari dari cukai, tapi mereka guna undang-undang untuk kurangkan cukai mereka secara sah. Macam mana? Melalui pelepasan cukai, tax relief. Anda beli buku, bayar insurans nyawa, beli komputer baru atau derma kat badan amal, semua di sini boleh tolak jumlah pendapatan bercukai anda. Hasilnya, anda bayar cukai jauh lebih rendah. Kesimpulannya, cukai ini bukannya musuh, ia pusingan duit untuk memajukan negara. Tapi, jadi pengguna yang bijak. Kaji pelepasan cukai anda supaya anda tak bayar lebih dari yang sepatutnya. Nak tahu lebih lanjut mengenai rahsia kewangan macam ni, jangan lupa tekan butang follow Findok dan kongsikan video ni kepada kawan-kawan korang yang asyik merungut pasal cukai, serta dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Terima kasih. Assalamualaikum.